Boleh cakap dalam dewan ini, tetapi masih dibatalkan. Sekarang marah ni 4-0 kerana rakyat terlalu marah. Mereka terpaksa pergi berpuluh-puluh batu mendapatkan rawatan. Saya pergi sampai 3 pagi untuk buat postmortem, tapi kita dikecewakan. Saya Tan Sri yang pertua. Satu lagi saya minta supaya ahli-ahli parlimen yang baru belajar sikit cara bagaimana menguruskan dalam dewan ini. Jangan gunakan peraturan Tan Sri semata-mata untuk mencelah, untuk mengganggu orang lain. Sedangkan apa yang kita cakap, saya pernah memburukkan orang lain Tan Sri. Tapi hari ini saya terlalu kecewa dengan apa yang dilakukan ahli-ahli parlimen yang baru masuk ni. Kepada rakyat, jangan seperti mana yang saya sebut, seperti berlaku di Nepal. Menteri Kewangan bogek, dicampak ke dalam sungai. Baik. Tidak mustahil berlaku. Tan Sri Speaker. Baik, cukup. Okey, Jotong. Sekarang saya dah... Tan Sri Speaker. Baik. Tan Sri Speaker, macam mana yang berhormat Maran boleh... Ini Malaysia bukan Nepal ni. Ini Malaysia bukan Nepal. Malaysia. Apakah dia mencadangkan bahawa ia akan berlaku di Malaysia? Ini adalah satu kelakuan yang kurang sopan.